Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Latifah binti Monas selaku pensyarah kami untuk subjek PKK 1152 kemahiran bahasa Melayu bagi pendidikan awal kanak-kanak. Jadi pada hari ini saya Dayanur Azala Yasmin akan membentangkan tugasan kedua kami, iaitu pembentangan bagi subjek PKK 1152. Iaitu pembentangan ini melibatkan penulisan kami, iaitu penyuntingan terhadap sebuah buku cerita kanak-kanak, dan buku cerita yang telah saya pilih adalah ini, Kitmir Anjing yang Cerdik. Seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit tentang buku Kitmir Anjing yang Cerdik ini. Kitmir merupakan seekor anjing yang dipelihara oleh seorang pengembala kambing, di mana seorang pengembala kambing ini merupakan seorang hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah, yang turut disebut di dalam Al-Quran, iaitu pengembala kambing ini ialah salah seorang daripada 7 orang pemuda Al-Kahfi yang telah ditidurkan di dalam gua selama beribu tahun dan akhirnya bangun dengan kuasa Allah. Dan Kitmir ini pula merupakan anjing daripada pengembala kambing tersebut yang yang tetap mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam pemerintahan Raja Daqyanus yang zalim, di mana raja tersebut memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah berhala dan bukannya menyembah Allah. Namun begitu, ketujuh orang pemuda Al-Kahfi tersebut masih mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah mereka diketahui menyembah Allah dan menyebabkan Raja Daqyanus marah, murka, dan hal ini sewaktu Raja Daqyanus ingin menghukum mereka, Kitmir datang untuk menyelamatkan mereka, dan disitulah bermulanya mereka melarikan diri ke gua untuk bersembunyi dan menyebabkan mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama beribu-ribu tahun. Baik, yang pertama iaitu bahasa dan gaya penulisan. Seperti yang telah saya terangkan dalam slide, bahasa yang digunakan oleh penulis ini iaitu Nur Azlin Jaafar. Beliau menggunakan bahasa yang mudah difahami dan mesra kanak-kanak, di mana saya akan ambil satu ayat, iaitu ayat pertama di dalam buku ini. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung di Jordan terdapat seekor anjing yang cerdik. Di sini ayat tersebut tidak mempunyai makna tersirat, tidak mempunyai makna tersirat dan malah hanya makna tersurat yang menyebabkan kanak-kanak senang memahami maksud daripada buku tersebut. Gaya penulisan buku ini juga merupakan gaya penulisan yang menarik dan mempunyai pengajaran, di mana seperti yang kita tahu, buku Kitmir ini diambil daripada kisah sebenar daripada surah Al-Kahfi, salah satu penerangan surah Al-Kahfi dalam Al-Quran, yang semestinya mempunyai pengajaran di mana kita hendaklah sentiasa bertakwa dan beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai cara walaupun nyawa kita di hujung tanduk. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada aspek yang kedua, iaitu kandungan dan tema. Kandungan yang tema di dalam buku ini, iaitu buku ini mempunyai kandungan yang terdapat dalam buku ini ialah keimanan dan ketabahan, dan tema dia semestinya disebabkan cerita ini menceritakan dan memfokuskan Kitmir. Dia menceritakan kesetiaan dan keberanian Kitmir. Keimanan dan ketabahan ini, iaitu dalam kandungan ini kita dapat lihat daripada keimanan ketujuh orang pemuda Al-Kahfi, di mana mereka tetap mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tabah dalam mengharungi apa jua cabaran yang diberikan, sedangkan waktu ketika tersebut adalah pada zaman Raja Daqyanus yang semestinya zalim dan enggan melihat rakyatnya mengabdikan diri kepada Allah dan hanya ingin melihat rakyatnya menyembah berhala. Dan kesetiaan dan keberanian Kitmir ini diceritakan daripada awal cerita ini, di mana Kitmir merupakan anjing daripada seorang pengembala kambing yang mengabdi, salah seorang pemuda Al-Kahfi tersebut, walaupun tuannya hanyalah seorang pengembala kambing dan tuannya hampir diberi hukuman, Kitmir tetap setia sehingga kan anjing tersebut berani
melawan Raja Dakianus untuk mengalihkan perhatian Raja Dakianus daripada menghukum ketujuh-tujuh orang pemuda Al-Kahfi tersebut. Seterusnya kita akan masuk pada aspek yang berikut, iaitu struktur dan aliran cerita, di mana saya telah membagikan struktur cerita ini kepada 4, iaitu pengenalan, konflik, klimaks dan pengakhiran cerita. Pengenalan ini seperti yang kita tahu, permulaan kepada cerita tersebut, di mana akan menerangkan tentang latar belakang Khitmir dan 7 orang beriman. Yang kedua, konflik, di mana selalunya berlaku permasalahan, iaitu di dalam buku ini, konflik ini merujuk kepada kisah 7 orang pemuda yang membuat keputusan untuk melarikan diri ke gua akibat hampir diseksa oleh Raja Dakianus tadi. Klimaks merupakan kemuncak di cerita ini, di mana Khitmir dan para pemuda Al-Kahfi berlindung di dalam gua sehingga ditidurkan, dan pengakhiran cerita iaitu di mana mereka bangun setelah tidur yang lama dan mendapati bahawa seorang pemuda tersebut ingin membeli makanan dan menggunakan mata wang yang lama. Dan disitulah mereka mengetahui bahawa mata wang tersebut tidak lagi digunakan, bermaksud terdapat pembaharuan di tempat mereka dan mereka telah bangun pada bukannya waktu zaman Raja Dakianus. Seperti yang kita ketahui, buku ini, Khitmir Anjing yang Cerdik, diambil daripada kisah pemuda Al-Kahfi yang telah disebut dalam Al-Quran dan turut disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hal ini menyebabkan ketepatan fakta Khitmir, buku cerita ini hampir 100% tepat kerana diambil daripada kisah yang sahih. Aspek yang seterusnya merupakan ilustrasi dan tata letak. Ilustrasi ini merujuk kepada gambar, iaitu ilustrasi buku tersebut, dan tata letak adakah sesuai perkataan tersebut diletakkan di situ, cara pengolahan buku ini. Di sini saya memberitahu bahawa ilustrasi yang digunakan oleh penulis ini adalah sangat menarik. Seperti yang kita lihat di dalam buku ini, ia menggunakan ilustrasi yang besar, gambar yang besar yang sangat merujuk yang membuatkan kanak-kanak dapat berimajinasi dengan sendirinya tentang apa yang berlaku, kerana ilustrasi ini sangatlah menggambarkan keadaan sebenar yang diceritakan di buku ini. Dan tata letaknya juga bersesuaian disebabkan di sini dia menceritakan 7 orang pemuda, dan di gambar pun tetap juga menunjukkan 7 orang pemuda, dan hal ini sangatlah membantu kanak-kanak untuk memahami dan berimajinasi, membayangkan bagaimana cerita tersebut sebenarnya. Tibalah kita kepada slide yang terakhir, iaitu penutup. Penutup ini pada pendapat saya, sebagai seorang bakal pendidik awal kanak-kanak, seharusnya kita, tidak kiralah ibu bapa ataupun guru-guru, kita hendaklah menerapkan nilai membaca di dalam diri kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai membaca ini mendatangkan pelbagai kesan positif. Misalnya, kanak-kanak boleh menambah kosakata mereka, dan hal ini juga akan menimbulkan rasa ingin membaca dalam diri kanak-kanak, menyebabkan kanak-kanak berminat untuk membaca. Dan seeloknya lah buku yang digunakan hendaklah mempunyai ketepatan fakta yang tepat dan berunsurkan agama. Dan itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.